Sidang Jumaat yang dikasihi Allah, lebih kurang 10 hari sahaja lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang padanya ditunaikan ibadah haji. Inilah bulan yang penuh keberkatan saat umat Islam berhimpun di tanah suci untuk menunaikan salah satu rukun Islam yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Sesiapa yang menunaikan haji kerana Allah Subhanahu wa taala lalu tidak melakukan perkara yang keji dan tidak melakukan kefasikan, maka dia kembali seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahawa ibadah haji yang mabrur, iaitu haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menghapuskan dosa-dosa. Dalam masa yang sama, umat Islam hendaklah berhati-hati terhadap penipuan dalam urusan badal haji yang semakin berleluasa pada masa kini. Selaras dengan perkara ini, Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa berkaitan badal dan upah haji. Badal haji dan upah haji tidak boleh dikomersialkan melalui penyebaran iklan kepada orang awam. Tawaran badal haji secara komersial adalah membawa kepada penipuan dan manipulasi harta orang awam. Oleh itu, ia hendaklah dihalang dan dihentikan oleh pihak pemerintah. Namun seseorang boleh meminta individu yang dipercayai mengetahui hukum hakam haji dan telah memperolehi permit atau visa haji bagi menunaikan haji untuk dirinya atau orang lain. Individu tersebut mestilah telah melaksanakan haji yang wajib untuk dirinya dan tidak boleh melaksanakan badal haji untuk lebih dari seorang dalam satu musim haji. Dalam situasi hari ini adalah amat sukar mendapatkan kuota haji bagi melaksanakan haji untuk pihak lain di samping kos haji yang begitu tinggi. Bagi yang berkemampuan, segeralah menunaikan ibadah haji tanpa bertangguh. Manakala bagi yang belum berkesempatan, persiapkanlah diri dengan ilmu, iman, amal serta tanamkanlah azam yang bersungguh-sungguh untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di tanah suci.